Candace Owens terus merudum kerana kini dia mula menyerang FBI, memanggil mereka penipu. Kecuali, masalahnya ialah FBI sebenarnya mempunyai bukti. Tidak seperti Candace. Dan mereka telah membuktikan dan mendedahkan dia sebagai penipu sebenar. Mari kita lihat butirannya. Jadi, ia bermula dengan ini. Melalui FOIA, kami secara rasmi meminta jadual perjalanan Kash Patel untuk 3 hari sebelum pembunuhan Charlie Kirk dan kami baru sahaja menerima maklum balas bahawa permintaan itu terlalu membebankan. Bagaimana itu boleh dianggap sah walaupun sedikit? Sudah tentu apabila anda membaca ini, anda akan fikir sendiri hakikat bahawa FBI tidak dapat menyediakan dokumen perjalanan untuk 3 hari sebelum pembunuhan Charlie Kirk itu memang kedengaran sangat pelik. Tetapi, adakah ia begitu pelik jika FBI sebenarnya tidak berminat untuk mendedahkan ke mana pengarah mereka pergi pada hari-hari kerjanya? Tidak, itu tidaklah begitu pelik. Tetapi inilah yang dia lakukan. Devin cuba membuat anda percaya bahawa FBI sebenarnya adalah masalah di sini. Dan satu-satunya masalah dengan semua ini ialah FBI memberi maklum balas terhadap perkara ini dan ia tidak begitu baik untuk dia. Mari kita lihat butirannya. Candace Owens baru sahaja dibidas oleh FBI kerana menjadi si pembohong itu dalam rancangannya. Dia cuba memutarbelikkan naratif tentang FBI dan mereka sebenarnya memberi maklum balas. Bukanlah mereka perlu memberi maklum balas sebenarnya. Hakikat bahawa FBI merasakan perlu untuk memberi maklum balas kepada Candace memang tidak masuk akal. Ia tidak mempunyai hak ke atas FBI, tetapi pada ketika ini, perkara ini sudah menjadi sangat umum. Ia telah menjadi satu kontroversi yang besar. Ia terus menyerang orang dan mereka rasa mereka perlu melakukan sesuatu mengenainya. Agak menyedihkan, agak memalukan, tapi saya rasa itulah kuasa Candace. Dan sebab itu kita perlu terus berjuang untuk pastikan orang tahu betapa psikotiknya dia. Pertama sekali, saya akan beritahu anda teori saya tentang Candace Owens. Saya percaya dia akan menyerang organisasi atau individu yang dia fikir tidak akan membalas tindakannya. Dia akan mencipta teori gila tentang organisasi ini atau seseorang dengan anggapan bahawa kemungkinan mereka benar-benar akan membalas kabar angin gilanya itu sangat rendah. Atau dia seorang yang sangat narsis sehingga dia percaya dia setaraf dengan mereka. Jadi sudah tentu saya boleh menegur FBI. Sudah tentu saya boleh menegur Trump. Sudah tentu saya boleh menegur Presiden Perancis. Mereka mesti balas kepada saya. Saya sangat penting dan anda kenal dia. Dia fikir dia memang perkara terbaik yang pernah berlaku kepada dunia. Dia boleh kekalkan penglibatannya, kekalkan semua peminatnya terlibat tanpa banyak tentangan. Jadi, Betul, ya, tapi itulah yang dia percaya. Dia percaya yang dia tidak akan mendapat banyak tentangan. Malangnya untuk dia, FBI telah memberi respon dan kita akan lihat bagaimana sebentar lagi. Selamat datang ke dunia tentangan ya. Saya Mira K, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan, sukai video ini dan hidupkan notifikasi. Setiap seorang daripada anda yang melanggan membolehkan kami mengembangkan misi kami, menambah momentum kami dan benar-benar melawan golongan gila di internet. Saya benar-benar hargai kehadiran anda di sini. Jadi, apa yang anda perlu buat hanyalah tekan butang itu. Mari kita mulakan. inilah yang FBI balas kerana dia membuat dakwaan liar bahawa dia sebenarnya meminta jadual perjalanan Kash Patel untuk 3 hari sebelum Charlie Kirk dikeluarkan dari dunia ini. Dan dia kata FBI memberitahunya bahawa beban permintaan itu terlalu besar. Dia tanya, macam mana itu boleh jadi sah walaupun sedikit? Gadis, betulkah itu yang berlaku? Dan sebelum awak kata tidak, Itu sebenarnya bukan apa yang berlaku. Cik Candace Owens, sila tunjukkan kepada kami dokumen yang dihantar kepada anda yang mengakui permintaan FOIA anda di mana kami mengatakan beban permintaan itu terlalu besar. Rancangan anda, sama seperti media berita palsu, akan didedahkan apabila anda berbohong. Kami harap ini membantu. Oh ya, betapa epiknya respons ini. FBI seperti tunjukkan bukti kepada kami. Kami mahu lihat bukti itu. Anda menuntut bukti daripada kami. Di mana bukti anda, Candace? Sudah tentu, Candace tidak pernah, tidak akan, tidak pernah boleh tunjukkan sebarang bukti. Apa yang dilakukan hanyalah membuli orang dalam talian. Tapi mari kita baca ini. Nombor permintaan, sesuatu, subjek, Patel, cash, jadual rasmi, mesyuarat kalender dan perjalanan dari 7 September hingga 10 September. Ia menarik. Saya sebenarnya tidak tahu sama ada kerajaan diwajibkan untuk memberikan maklumat ini jika seseorang memintanya. Mungkin itu undang-undang. Ia sebenarnya tidak begitu penting. Sila ambil maklum bahawa keadaan luar biasa terpakai dalam pemprosesan permintaan anda. Keadaan luar biasa termasuk satu atau lebih daripada senario berikut. Terdapat keperluan untuk mencari dan mengumpul rekod dari pejabat lapangan dan pejabat lain yang berasingan daripada bahagian penyebaran rekod dan maklumat FBI. Itu masuk akal. Terdapat keperluan untuk mencari, mengumpul dan memeriksa sejumlah besar rekod yang berasingan dan berbeza. Terdapat banyak rekod. Terdapat keperluan untuk berunding dengan agensi lain atau 2 atau lebih komponen DOJ. Keadaan luar biasa ini akan melambatkan keupayaan kami untuk membuat keputusan mengenai permintaan anda dalam tempoh 20 hari. Selain itu, pembayaran yuran yang berkaitan mungkin dikenakan untuk permintaan anda. Penggunaan keadaan luar biasa ini bukanlah satu penentuan tentang bagaimana FBI akan memberi maklum balas terhadap permintaan substantif anda.
Surat ini memberi notis bahawa keadaan luar biasa ini terpakai dalam pemprosesan dan melambatkan penentuan permintaan anda. Anda mempunyai peluang untuk mengurangkan skop permintaan anda. Ini akan mempercepatkan proses dan berkemungkinan meletakkan permintaan anda dalam barisan pemprosesan pantas. Kenapa saya membaca semua ini? Kerana saya mahu anda semua melihat fakta yang sangat mudah bahawa tiada satu pun dalam surat ini mengatakan beban permintaan ini terlalu besar. Ia hanya meletakkan anda perlu menunggu kerana tahu tak, FBI tidak bekerja mengikut jadual Candace Owens. Anda mempunyai peluang untuk mengurangkan skop permintaan anda. Mereka juga mungkin dapat mengurangkan kos pencarian dan penduaan serta membolehkan maklumat anda diterima dengan lebih cepat. FBI menggunakan sistem pemprosesan berbilang barisan, bla bla bla. Sila maklumkan secara bertulis jika anda ingin berbincang untuk mengurangkan skop permintaan anda. Sediakan nombor telefon jika ada yang boleh dihubungi antara jam 8 pagi hingga 5 petang waktu Piawai Timur. Hantar maklum balas anda ke bla bla bla. Selain itu, jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan atau maklum balas FBI terhadap permintaan ini, anda boleh meneruskan dengan mana-mana atau semua pilihan berikut. Apa yang saya ingin katakan ialah, saya rasa ini adalah permintaan yang sangat baik memandangkan Candace Owens benar-benar menyerang FBI dengan cara yang sangat kasar. Mari kita lihat. Cuba katakan, ya ampun, FBI sedang berbohong. Mereka datang dengan bukti. Jadi, pasukan tindak balas pantas FBI membalas kepada Candace Owens dan berkata, sila tunjukkan dokumen yang dihantar kepada anda yang mengakui permintaan anda di mana kami mengatakan beban permintaan itu terlalu besar. Lihatlah, tidak mengejutkan. Candace tiada bukti. Rancangan anda, sama seperti media berita palsu, akan dipanggil keluar apabila anda berbohong. Kami harap ini membantu. Jadi, FBI bukan sahaja menegurnya kerana penipuannya, mereka juga membandingkannya dengan media berita palsu. Itu sepatutnya menyedarkan beberapa daripada anda. Tak, itu takkan berlaku. Tiada siapa yang akan sedar. Kalau anda masih belum sedar betapa mengarutnya Candace, anda memang takkan pernah sedar. Dan ini adalah salinan laporan tersebut. Saya tak akan bacakan semuanya kepada anda kerana ia akan mengambil masa yang lama. Tapi silakan tangkap layar dan bacalah kemudian. Nasib baik saya membaca dengan sangat cepat dan dia tak mengambil masa yang lama untuk kita. Jadi saya harap ini dapat menyedarkan beberapa daripada anda. Jika dia berbohong tentang perkara ini, secara logiknya, andaikan anda seseorang yang mendengar dan mempercayainya, jika dia berbohong tentang perkara ini dan ia telah terbukti sebagai satu penipuan, jadi apalagi yang dia telah tipu? Semuanya, betul-betul semuanya. Sebab inilah yang dilakukan oleh Candace. Mari kita lihat bagaimana Candace memberi respon. Awak tak ada kerja lain ke selain jadi seorang perempuan cerewet di depan seluruh dunia? Awak tak malu ke negara lain boleh baca akaun ini? Bila kami kata ditolak, maksud kami ditolak permintaan balasan FOIA dalam tempoh 20 hari yang diwajibkan. Sebenarnya kami tidak ditolak atas sebab itu. Sebaliknya kerana keadaan luar biasa, sebab itu kami sertakan pautan ke episod penuh di mana kami tunjukkan atas 3 alasan penolakan itu dibuat serta cadangan penyesuaian daripada pejabat awak. Adakah awak ada cara yang lebih baik untuk membelanjakan wang cukai kami daripada berkelakuan seperti budak kecil yang tak faham bahawa X memang dimaksudkan untuk ringkas? Adakah umpan klik 1 kebimbangan sah dari Jabatan Kehakiman? Siapa yang urus akaun ini? Boleh kami semak? Badut. Di mana Candace? Di mana resit untuk itu? Sepatutnya sangat mudah. Mana dokumen itu? Di mana resitnya? Di mana buktinya? Tak ada di situ. Tak ada di situ. Memang tak pernah ada. Tak pernah ada bukti sebenar. Dan pada tahap ni, kalau ada bukti pun, rasa macam mungkin AI sebab awak memang tak boleh percaya gadis itu walau sesaat pun. Terima kasih kalau awak hakim untuk hal ini.